Kali ini kami akan berkongsi 3 tips untuk menjadi orang yang lebih kreatif. Pertama adalah dengan proses penggambaran. Ini adalah kerana proses penggambaran akan memberikan kita banyak pengalaman dan pengetahuan. Semasa mengembara, kita sudah pasti akan berjumpa dengan ramai manusia. Ini akan membuatkan kita belajar bahawa terdapat pelbagai ragam manusia di muka bumi ini. Yang kedua, apabila kita gemar mengembara dan berjumpa dengan ramai orang, sudah pasti kita akan juga mempunyai ramai kenalan. Dan ini memberikan kita faedah kerana kita mempunyai sahabat daripada seluruh pelosok dunia. Tidak ketinggalan, apabila kita gemar mengembara, kita juga akan didedahkan dengan pelbagai adat resam dan kebudayaan yang sudah pasti akan memperkayakan pengalaman dan pengetahuan kita. Sebab kata orang dahulu kala, apabila kita jauh berjalan, kita juga akan menjadi orang yang sangat puas pandangan. Ini sangat berguna dalam membuka kotak pemikiran kita untuk menjadi lebih kreatif. Dan tidaklah kita menjadi seperti apa yang dikatakan sebagai kata eboh tempurung yang hanya memikirkan bahawa dunia ini adalah seperti apa yang sedang berlaku di bawah tempurung itu. Tips yang kedua adalah dengan membina bank minda, iaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari pelbagai sumber di sekeliling kita. Antaranya, internet memberikan kita pelbagai kemudahan seperti YouTube yang boleh memuatkan jutaan maklumat. Begitu juga Facebook, kerana ramai orang berkongsi maklumat serta video, artikel dan sebagainya. Ini adalah kerana internet itu sendiri kaya dengan ilmu yang berguna. Begitu juga dengan media cetak seperti surat khabar, majalah dan artikel yang juga boleh memberikan kita pengalaman dan pengetahuan seperti yang terdapat juga dalam televisyen. Tips ketiga adalah dengan menulis jurnal. Menurut pakar-pakar, penulisan jurnal adalah satu bentuk pemikiran kreatif yang tinggi. Di dalam jurnal, kita boleh merekodkan idea-idea yang terlintas dalam fikiran kita, atau pengalaman yang baru kita alami, atau kita juga boleh merekodkan perasaan-perasaan yang kita lalui. Dan tak ketinggalan juga, kita boleh juga merekodkan pelajaran-pelajaran yang dapat kita timba dari kehidupan. Dalam jurnal, kita juga boleh menulis, melukis dan melakar apa saja yang kita suka dan apa saja yang terlintas di fikiran. Albert Einstein sebagai contoh telah menemui teori relativiti dalam proses yang sama semasa beliau berangan-angan dan melukis dan melakar. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana membina pemikiran